Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam melanjutkan perbincangan tentang Ar-Radha'ah, iaitu penyusuan. Setelah mana kita melihat hikmah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, betapa hebatnya tingginya nilai susuan yang dikurniakan kepada wanita bergelar ibu. Di sini kita dapat melihat kebanyakan ibu bapa hari ini, ibu-ibu khususnya yang mana melihat mengatakan alasan kesibukan, kecantikan adalah sebagai salah satu faktor mereka menolak penyusuan ini. Amatlah sama sekali tidak dapat diterima oleh akal fikiran kita sebagai wanita ataupun manusia yang waras berfikir. Jika kita lihat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan, di dalam penyusuan itu terdapat beberapa faedah dan juga nilai yang tinggi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa tidak boleh menjadikan susuan ini sebagai alasan menghalang kepada kejayaan mereka di dalam karya. Janganlah kita menjadi seperti kera di hutan disusui, anak di rumah kelaparan. Amat malang bagi anak-anak yang mempunyai ibu bapa seperti ini. Seterusnya, bagi wanita-wanita yang bergelar ibu, renungilah kata-kata ini. Apa erti dan di mana nilai seorang insan yang bergelar ibu jika anaknya sendiri tidak sanggup disusui? Anda bergelar ibu sekarang adalah hasil ihsan dan juga susuan ibu anda pada masa dahulu. Kenapa generasi akan datang harus kita hancurkan hanya kerana mengikut ego, perasaan dan juga kata hati kita? Dalil-dalil daripada Al-Quran yang merupakan mukjizat teragung telah membuktikan bahawa di sana bukan sahaja terdapat hikmah kepada anak, bahkan hikmah penyusuan ini turut dirasai kepada wanita yang bergelar ibu. Rasulullah SAW sendiri bersabda di dalam sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya setiap teguk susuan yang diberi oleh ibu akan dikurniakan satu kebajikan kepadanya. Itulah nilai ataupun ganjaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Sebagai contoh, kita melihat kembali kepada sirah Rasulullah SAW, di mana baginda sendiri telah disusui oleh ibu susuannya, iaitu Halimatus Sa'adiyah. Hasil daripada susuan ini telah melahirkan satu hubungan kasih sayang yang sangat erat di antara kedua-duanya. Jelas kepada kita salah satu lagi hikmah yang dapat kita temui, kasih sayang yang wujud melalui penyusuan ini mampu diaplikasikan di dalam kehidupan seharian sebagai wanita yang bergelar ibu. Selain itu, hikmah daripada mengapa penyusuan itu dikurniakan kepada wanita di bahagian hadapan, mengapa payudara wanita diletakkan di bahagian hadapan, adalah kerana melalui proses penyusuan, mata anak dan juga mata ibu akan saling bertembung, seterusnya melahirkan rasa hati, rasa sayang dan membibitkan pertambahan kasih sayang yang sejati di antara ibu dan juga anak. Oleh itu, jelaslah kepada kita pada hari ini bahawa pelbagai formulasi yang dikaji dan dicipta untuk menggantikan susu ibu telah menemui jalan kegagalannya. Namun akhirnya, seperti mana yang telah kita ketahui, para saintis akhirnya terpaksa akur dan tunduk kepada kehebatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu susuan ibu. Susuan ibu sama sekali tidak dapat diganti dengan susu alternatif ataupun susu formula yang telah dihasilkan oleh para saintis. Jika makhluk lain selain insan sanggup menyusui anaknya, mengapa tidak kita sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran yang mampu berfikir? Oleh itu, kepada ibu-ibu di luar sana, teruskanlah penyusuan anda kerana di sana banyak hikmah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana juga merupakan bukti kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah yang bakal mencorakkan kehidupan anak-anak pada masa hadapan bagi melahirkan generasi cemerlang, gemilang dan terbilang. Teruskan penyusuan anda kepada ibu-ibu di luar sana. Sekian sahaja pertemuan kita pada kali ini dalam siaran Al-Muttaqi. Semoga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.